Harimau Malaya. Harimau Malaya merupakan subspesies harimau yang hanya ditemui secara semula jadi di semenanjung Malaysia. Pada tahun 2004, spesies ini diiktiraf secara rasmi sebagai subspesies yang berbeza daripada harimau Indo-China dan diberi nama saintifik Panthera tigris jacksoni sempena ahli konservasi harimau Peter Jackson. Harimau Malaya ialah pemangsa terbesar di semenanjung Malaysia. Seekor harimau jantan dewasa boleh mencapai panjang hampir 2.5 meter dan berat sehingga sekitar 120 kg. Sebagai pemangsa puncak, ia membantu mengawal populasi haiwan seperti rusa, kijang dan babi hutan bagi memastikan ekosistem hutan kekal seimbang. Namun populasi harimau Malaya telah merosot dengan mendadak sejak beberapa dekad lalu. Ancaman utamanya ialah pemburuan haram untuk mendapatkan kulit, tulang, taring dan bahagian badan lain yang dijual dalam perdagangan hidupan liar. Selain itu, pembalakan, pembukaan ladang dan pembinaan jalan raya turut memusnahkan habitatnya serta menyukarkan harimau mencari makanan dengan pasangan untuk membiak. Menurut Kesatuan Antarabangsa bagi Pemuliharaan Alam (IUCN), harimau Malaya diklasifikasikan sebagai kritikal terancam. Dianggarkan hanya sekitar kurang daripada 150 ekor masih hidup di habitat liar di semenanjung Malaysia. Bagi mengelakkan kepupusan, pelbagai usaha pemeliharaan sedang dijalankan termasuk rondaan anti pemburu haram, penggunaan kamera perangkap, perlindungan kawasan hutan simpan dan program pembiakan. Orang-utan Borneo. Orang-utan Borneo merupakan salah satu daripada 3 spesies orang-utan yang masih wujud di dunia dan hanya boleh ditemui secara semula jadi di Pulau Borneo. Mereka menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pokok. Haiwan ini membina sarang baharu daripada dahan dan daun hampir setiap hari untuk dijadikan tempat tidur. Makanannya terdiri daripada buah-buahan, daun, kulit kayu dan serangga. Namun populasi orang-utan Borneo semakin berkurangan akibat kehilangan habitat. Aktiviti pembalakan, pembukaan ladang kelapa sawit dan pembangunan menyebabkan kawasan hutan semakin mengecil dan terpecah-pecah. Selain itu, terdapat kes anak orangutan yang ditangkap untuk diperdagangkan sebagai haiwan peliharaan. Mereka diklasifikasikan sebagai kritikal terancam dan kajian menunjukkan populasinya telah merosot lebih daripada 50% dalam tempoh 60 tahun. Gajah Pygmy Borneo. Gajah Borneo merupakan subspesies gajah Asia yang hanya ditemui di Pulau Borneo, terutamanya di negeri Sabah. Berbanding gajah Asia yang lain, gajah ini mempunyai saiz badan yang lebih kecil, telinga yang lebih besar, belalai yang lebih panjang serta ekor yang hampir mencecah tanah. Gajah Borneo hidup di hutan hujan tropika dan bergerak dalam kumpulan yang diketuai oleh seekor gajah betina dewasa. Makanannya terdiri daripada rumput, daun, kulit kayu, puluh dan buah-buahan. Seekor gajah dewasa boleh memakan sehingga 150 kg tumbuhan setiap hari. Namun populasi gajah Borneo semakin terancam akibat kehilangan habitat yang menyebabkan laluan semula jadi gajah terganggu. Keadaan ini turut meningkatkan konflik antara manusia dan gajah apabila kumpulan gajah memasuki ladang atau kawasan penempatan untuk mencari makanan. Mereka diklasifikasikan sebagai terancam dan dianggarkan hanya sekitar 1000 sehingga 1500 ekor gajah Borneo masih hidup di habitat liar, menjadikannya antara mamalia besar yang paling terancam di Malaysia. Badak Sumatera. Badak Sumatera atau turut dikenali sebagai badak sumbu kerbau merupakan spesies badak paling kecil di dunia dan satu-satunya badak di Asia yang mempunyai 2 tanduk. Berbeza dengan spesies badak lain, badak ini mempunyai bulu halus yang menutupi sebahagian badannya. Dulu badak Sumatera boleh ditemui di semenanjung Malaysia dan Sabah. Haiwan ini hidup di hutan hujan tropika, kawasan berbukit serta berhampiran sungai dan gemar berkubang dalam lumpur untuk menyejukkan badan serta melindungi kulitnya daripada serangga. Namun populasinya merosot dengan mendadak akibat pemburuan haram. Tanduk badak mendapat permintaan tinggi di pasaran gelap kerana dipercayai mempunyai nilai perubatan tradisional. Walaupun dakwaan tersebut tidak mempunyai bukti saintifik. Malangnya di Malaysia, badak Sumatera kini disahkan pupus. Badak jantan terakhir negara, Tam, mati pada tahun 2019 akibat kegagalan organ. Beberapa bulan kemudian, badak betina terakhir Malaysia, Iman, turut mati akibat kanser rahim. Sekaligus menamatkan kewujudan spesies ini di negara ini. Walaupun telah pupus di Malaysia, badak Sumatera masih wujud dalam jumlah yang sangat kecil di Indonesia. Dan spesies ini diklasifikasikan sebagai kritikal terancam dengan hanya kira-kira 80 ekor dianggarkan masih hidup di dunia. Tape Malaya. Tape Malaya atau turut dikenali sebagai tenuk Malaysia merupakan mamalia darat terbesar yang masih hidup di semenanjung Malaysia. Spesies ini mudah dikenali melalui corak badannya yang unik dengan bahagian hadapan dan belakang berwarna hitam manakala bahagian tengah berwarna putih. Walaupun kelihatan seperti gabungan beberapa jenis haiwan, tape sebenarnya merupakan spesies yang telah wujud sejak berjuta-juta tahun dahulu dan mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan badak sumbu dan kuda berbanding gajah. Tape Malaya hidup secara bersendirian di hutan hujan tropika serta berhampiran sungai dan paya. Haiwan ini lebih aktif pada waktu malam dan merupakan perenang yang sangat baik. Apabila berasa terancam, tape sering melarikan diri ke dalam air untuk mengelakkan pemangsa. Ancaman terbesar terhadap tape Malaya ialah kehilangan habitat akibat pembalakan dan pembangunan. Makin banyak juga tape mati akibat dilanggar kenderaan ketika melintas jalan raya yang membahagikan kawasan hutan kepada bahagian-bahagian kecil. Tape Malaya diklasifikasikan sebagai terancam dan dianggarkan hanya sekitar 2500 ekor masih hidup di habitat liar di seluruh dunia. Pelbagai usaha pemeliharaan dijalankan termasuk pembinaan lintasan hidupan liar dan pemasangan papan tanda amaran di kawasan yang sering dilalui tape.
Penyu belimbing. Penyu belimbing merupakan spesies penyu terbesar di dunia dan mudah dikenali kerana tidak mempunyai cangkarang keras seperti penyu lain. Sebaliknya, badannya dilitupi kulit tebal yang menyerupai getah dengan 7 jalur memanjang dari kepala hingga ke ekor. Seekor penyu belimbing dewasa boleh mencapai panjang melebihi 2 meter dan berat sehingga 900 kg. Di Malaysia, khususnya Pantai Rantau Abang di Terengganu, pernah menjadi antara lokasi pendaratan penyu belimbing yang paling penting di dunia. Pada sekitar tahun 1960-an, ribuan ekor penyu belimbing mendarat setiap tahun untuk bertelur di pantai tersebut. Namun jumlah itu merosot secara mendadak dalam tempoh beberapa dekad. Antara punca utamanya ialah pengambilan telur secara berlebihan, penangkapan tidak sengaja dalam bukat nelayan, pencemaran laut serta pembangunan pesisir pantai yang mengganggu kawasan pendaratan penyu. Penyu belimbing diklasifikasikan sebagai terancam di peringkat global. Namun di Malaysia, spesies ini dianggap hampir pupus. Dengan pendaratan untuk bertelur kini amat jarang direkodkan berbanding puluhan tahun dahulu. Pelbagai usaha pemeliharaan telah dijalankan termasuk melindungi kawasan pendaratan, menetaskan telur di pusat konservasi serta menguatkuasakan larangan pengambilan telur penyu. Penyu karah. Penyu karah merupakan salah satu daripada 4 spesies penyu yang mendarat di pantai Malaysia untuk bertelur. Spesies ini mudah dikenali melalui paruhnya yang tajam dan melengkung seperti paruh burung helang. Sebab itu ia turut dikenali sebagai hawksbill turtle. Penyu karah hidup di kawasan terumbu karang dan menjadikan span laut sebagai makanan utamanya. Diet yang unik ini membantu mengawal pertumbuhan span supaya terumbu karang kekal sihat dan memberi ruang kepada hidupan marin lain untuk terus hidup. Namun penyu karah kini berdepan pelbagai ancaman. Telurnya sering dicuri untuk dijual, manakala cangkarangnya pula diburu kerana digunakan untuk menghasilkan barangan hiasan seperti sikat, bingkai cermin mata dan barang kemas. Penyu karah diklasifikasikan sebagai kritikal terancam, menjadikannya antara spesies penyu yang paling hampir kepada kepupusan. Walaupun masih boleh ditemui di beberapa pantai di Terengganu, Sabah dan Sarawak, jumlah penyu karah terus menurun menjadikannya antara haiwan marin paling terancam di Malaysia. Beruang matahari. Beruang matahari yang merupakan spesies beruang paling kecil di dunia dan satu-satunya spesies beruang yang hidup secara semula jadi di Malaysia. Haiwan ini boleh ditemui di hutan hujan tropika di seluruh Malaysia. Namanya berasal daripada tumpukan bulu berwarna kuning atau jingga berbentuk separuh bulatan di bahagian dadanya yang menyerupai matahari. Walaupun bersaiz kecil, beruang matahari mempunyai kuku yang panjang dan kuat serta lidah yang boleh mencecah sehingga 25 cm, membolehkannya mendapatkan madu, anai-anai dan serangga dari dalam batang pokok. Selain serangga, beruang matahari juga memakan buah-buahan, pucuk tumbuhan dan haiwan kecil. Oleh sebab gemar memakan buah, haiwan ini turut membantu menyebarkan biji benih ke seluruh hutan dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Namun populasi beruang matahari semakin berkurangan akibat kehilangan habitat kerana pembalakan dan pembukaan ladang. Selain itu, spesies ini turut diburu untuk mendapatkan hempedu dan bahagian badannya yang dijual dalam perdagangan hidupan liar haram, manakala anak beruang pula kadang-kala ditangkap untuk dijadikan haiwan peliharaan. Beruang matahari diklasifikasikan sebagai vulnerable. Walaupun masih boleh ditemui di hutan Malaysia, populasinya dipercayai terus menurun akibat tekanan daripada aktiviti manusia. Bagi melindungi spesies ini, terdapat program pemulihan yang dikendalikan oleh pusat konservasi seperti Pusat Pemeliharaan Beruang Matahari Borneo di Sabah. Dugong. Dugong merupakan satu-satunya spesies mamalia marin daripada keluarga Dungongidae yang masih hidup sehingga hari ini. Haiwan ini sering digelar lembu laut kerana menghabiskan sebahagian besar masanya memakan rumpai laut di dasar laut. Di Malaysia, dugong boleh ditemui di perairan cetek seperti di Sabah, Johor dan beberapa kawasan pesisir pantai yang mempunyai padang rumpai laut. Ia mempunyai badan yang besar, kulit berwarna kelabu serta ekor yang menyerupai ikan paus. Seekor dugong dewasa boleh mencapai panjang sekitar 3 meter dan berat sehingga 400 kg. Berbeza dengan anjing laut atau singa laut, dugong menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dalam air dan hanya naik ke permukaan untuk bernafas. Dugong memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan padang rumpai laut yang turut menjadi habitat kepada pelbagai spesies hidupan marin. Namun populasi dugong semakin berkurangan akibat kemusnahan habitat, pencemaran laut serta aktiviti penangkapan ikan. Banyak dugong turut terperangkap dalam pukat nelayan atau dilang gabut ketika timbul ke permukaan untuk bernafas. Selain itu, kemerosotan kawasan rumpai laut akibat pembangunan pesisir pantai turut mengurangkan sumber makanan haiwan ini. Dugong diklasifikasikan sebagai vulnerable. Walaupun masih boleh ditemui di beberapa kawasan perairan Malaysia, bilangannya semakin kecil dan sukar ditemui di habitat asalnya. Pelbagai usaha pemeliharaan dijalankan termasuk melindungi kawasan padang rumpai laut dan mengurangkan aktiviti penangkapan ikan di habitat dugong. Seladang. Seladang merupakan spesies lembu liar terbesar di dunia dan juga mamalia darat liar yang terbesar di Malaysia. Haiwan ini boleh ditemui di hutan-hutan semenanjung Malaysia, terutamanya di kawasan seperti Taman Negara, Belum Tebengur dan beberapa hutan simpan yang lain. Seladang mudah dikenali melalui badannya yang besar, bulu berwarna coklat gelap hingga hitam, serta kaki bahagian bawah yang berwarna putih seolah-olah memakai stokin. Seekor seladang jantan dewasa boleh mencapai berat sehingga 1000 kg dan mempunyai tanduk melengkung yang digunakan untuk mempertahankan diri. Seladang hidup secara berkumpulan dan memakan
rumput, daun, pucuk serta pelbagai tumbuhan hutan. Sebagai haiwan herbivor yang besar, seladang membantu menyebarkan biji benih dan mengekalkan keseimbangan tumbuh-tumbuhan di dalam hutan. Namun populasi seladang semakin berkurang akibat kehilangan habitat kerana pembalakan dan pembukaan kawasan pertanian. Seladang diklasifikasikan sebagai vulnerable. Walaupun masih boleh ditemui di beberapa kawasan hutan di Malaysia, bilangannya terus menunjukkan trend penurunan.